untuk terus menjauh, langkah yang hilang ditelan kala untuk ke penghujung nyawa. Tuanku masih jauh, nafasku masih panjang, dan aku masih ada. Masih terang, bagaikan bintang yang bersinar. Tak terpadam, belum berakhir menggapai Gadget yang canggih menjadi keperluan dalam kehidupan harian kita untuk membantu memudahkan urusan harian. Tetapi, jika tidak dikawal, penggunaan gadget boleh membuatkan kita leka atau terlalu bergantung kepadanya. Riwayat Zaitania nampaknya telah mula mengalami isu penggunaan gadget berlebihan. Bagaimana agaknya, Calabera akan ambil kesempatan atas perkara ini. Bersamalah kita saksikan episod kali ini yang bertajuk Gadget yang Deras. Wah, baru 1 minit post dah dapat 1 like. Wih, cantik ah. Kasih up 1 selfie lagi. Weh, apa ni? Siapa pula yang gambar aku? Dari semalam upload. Muka Insta macam ni tak laku ke? Coy! Banyaknya resepi online. Yang ni pelik ni. Apa salah masak mi goreng, pergi letak nasi pula. Macam temberang je ni. Kau boleh diam tak? Aku tengah bengang ni. Masih kalah je. Apa aku pula? Dah lah tak nak like gambar aku kat Zeta Book. Dah ambil kau punya diam. Woi, ayah, game aku. Dah kalah ni ha. Ish, kau ni jenggo. Nah kau. Berani kau? Nak gaduh ke? Jom lah, jom lah. Mari sini, kalau berani lah. Korang ni. Dah. Tadi seronok sangat dengan gadget masing-masing. Ini dah baling-baling pula dah. Asal kena sangat kau ni? Salam sejahtera semua Robo Zeta. Ini apa hal pula sampai jadi gaduh ni? Cik. Zenocik. Maaf Zenocip, macam-macam hal lah jadi kat sini. Ini sebab tasuk sangat dengan gadget masing-masing kan ni? Bukan tak boleh nak bergadget, tapi biarlah berpada-pada. Dan janganlah sampai bergaduh. Saya tadi elok je main game. Diorang ni memekak je. Tak ada orang nak like gambar lah. Sepi temberang lah. Tak apa-apa tak ada orang ni. Wah. Habis kau terjerit marah sebab kalah game tu kerja tak apa. Alah, sama nak apa jenggo? Main baling dumbbell. Dah. Jangan nak bergaduh pula. Kamu tu Eli, tadi selfie bagai nak gerak. Sama je kamu semua. Maaf Zenocik. Robo Zeta semua, saya harap kamu semua boleh kawal penggunaan gadget kamu ni Sebabnya, jika salah guna, gadget ini boleh membuatkan kita leka atau bergantung harap dengannya untuk berasa gembira. Dan bila tak terkawal, mulalah membawa kepada huru hara. Jangan sebabkan gadget ini kamu membelakangi kawan-kawan kamu. Kami berjanji supaya perkara seperti ini tidak akan berlaku lagi di masa akan datang. Bagus. Ipoh, kamu macam mana pula? Saya rasa saya nak penuhkan masa terluang saya dengan hibernasi yang lena. Wah, memang cantik kat lah boleh kamu ni. Pok ni. Tidur je tahu dia. Asyik tidur je tahu. Kali ni aku mesti dapatkan Xenochip tu. Korang nak kenapa? Dua-dua ekor tengok aku macam tu. Bos, kami tengah tunggu pertengahan bos yang terbaru lah. Kalau ia pun tak payahlah dekat sangat. Dah macam nak tercium pula ni.
Janganlah marah, bos. Alah, sesekali nak bermanja-manja dengan bos. Sakit termanja ni. Aduh, salah, bos. Guru. Alah, janganlah usik-usik ai. Benci tau. Apa plan bos yang super untuk kalahkan geng Robo Zeta tu? Tak apa. Kali ni, aku ada perancanaan yang tersusun lagi, Bifatim. Wow, nampak macam ada lebih keyakinan lah bos kali ni. Apa dia yang efektif sangat tu bos? Perancangan aku kali ini, aku telah mencipta makhluk canggih bernama Betanek yang akan membuatkan seluruh warga Zeta ni aneka dan lalai dengan gadget mereka. Ada yang akan berjalan dengan gadget, tidur dengan gadget, bahkan mandi dengan gadget. Sampai mereka tak ingat dunia. Wah, cantik betul perangai korang ni. Aku punyalah serius bercerita panjang lebar. Korang boleh layan gadget pula. Bos, maaflah bos. Saya balas mesej tadi. Mak saya tanya, dah makan ke belum? Alah, sorry lah, bos. Saja online saya tabuk ni, ha. Saya baru like status baru, bos. Suka tak? Berdebar betul korang ni. Dah. Sebelum kena carut, baik korang belah. Baiklah, bos. Kami berdebar. Tolong kami, bantu kami, anak. Jap. Mai sini. Aku terlupa pula. Kalau nak buat monster ni, aku perlukan bantuan korang berdua. Boleh, bos. Bagus betul korang ni. Aku punya sikit je dah okey. Tak simpan dalam hati. Selecik masih akan menjadi bilik aku. Serang! Macam syok je main game. Tak nak invite ke?